Sembang hari ni sembang tentang Honor X90. So, bagi sesiapa yang kalau tengah cari phone yang bawah 1,500 dan bagi sesiapa yang memang tak pandai jaga phone, yang asyik terjatuh phone ataupun yang memang kerja luar yang memang perlukan phone yang tahan lasap untuk kerja, phone ini korang boleh consider. Ada IP69K dust and water resistant. Dia boleh kena air dan boleh rendam dalam air. Honor X90 ini ada drop resistant yang paling hebat dalam segmen dia. Dia boleh jatuh dari setinggi 2.5 meter compare dengan phone biasa kan hanya 1.5 meter drop resistant. Untuk kalau kita nak cuci phone kita ataupun kita terjatuh dalam kolam waktu kerja pun jangan risau. Yang lagi satu best adalah bateri dia pun paling besar dalam segmen dia, 8300 mAh. Siap sekali dengan 66W fast charge. Silap-silap phone ini boleh tahan 2-3 hari. So untuk siapa yang kerja luar, phone ini bateri dia memang sangat membantu untuk kerja kita. Dalam official event Honor hari itu, kita ada test juga lah untuk phone ini ditembak dengan api, ditembak dengan paku, rendam dalam air biasa dan juga dalam suhu yang sangat tinggi. So phone ini confirm betul-betul tahan lasap. Skrin dia pun besar 6.79 inci. Spek dia korang boleh pilih lah either 256GB ataupun 512GB untuk storage. Dan RAM dia pun sangat besar, 12 tambah 12GB. Chipset dia pun padu Snapdragon 6 Gen 4 untuk harian, untuk kerja dan untuk gaming semua dia well handle. Semua dah okey dah. Cuma yang bagi siapa yang masih ragu-ragu, mungkin nak tengah pilih, tak tahu nak pilih warna apa, ataupun tengah fikir design macam ni cantik ke tidak. So, sebab kamera design dia adalah jenis yang bulat-bulat dekat tengah, compare yang dengan jenis biasa macam ni kan. Ada orang suka macam ni, ada orang tak suka. So, sembang hari ni sembang tentang Honor X90. Ada siapa yang tengah pakai phone ni nak? Korang rasa macam mana? So, kalau yang berminat boleh order sekarang dalam beg kuning. Ada harga offer kan. Kalau ada soalan, komen di ruang komen.